First impression saya masa awal-awal tu saya agak sedikit blur nak tengok kat mana. Sebab kalau perasan masa awal-awal even sampai nak dekat ke World Cup tak ada proper announcement siapa penyiar rasmi kat Malaysia. So macam saya memang passion saya tengok bola. Saya boleh je tengok apa-apa game. Kalau orang main dekat padang tu pun saya tengok je. Tak kisah tim apa. So saya memang suka tengok bola. So sebelum ni saya consume konten bola through Astro lah, suka. Tapi bila toward nak ke Piala Dunia ni tak ada. Sampailah saya rasa Menteri Fahmi Fadzil announce yang RTM akan jadi penyiar rasmi. Then Unify. So awal-awal tu saya rasa sebab the challenge is kita tak tahu siapa penyiar rasmi. So marketing untuk World Cup tak ada siapa nak jalankan lah sebab mungkin tak ada lagi official.